sebelum dia mengeluarkan kenyataan tu, Mahathir cuba pakai otak sikit. Dia ingat dia je kecewa dengan orang Melayu yang dah tak mengundi dia. Dia tak tahu pilihan raya lepas tu 140 kursi GTA Gerakan Tanah Air bertanding, di mana dia lah menjadi kepalanya. Itu jelas menunjukkan betapa orang Melayu, India, Cina, semua rakyat Malaysia ni kecewa dengan dia, dengan parti dia, sampai tak ada seorang pun yang menang. Malah semua hilang wang pertaruhan, termasuk dia dengan anak dia sendiri. Kau dah jadi Perdana Menteri 22 tahun, kau jadi Perdana Menteri lagi sekali 22 bulan, last kali jatuh dengan penuh kehinaan. Deposit pilihan raya pun hilang. Bila Tun M rasa sedih dan kecewa, saya pun rasa benda yang sama, tuan-tuan. Saya rasa sedih dan kecewa. Sedih dan kecewa ni bukan kepada pengundi air kuning, tetapi pengundi-pengundi di Parlimen Langkawi. Sedih, tuan-tuan. Pengundi di sana telah memberikan sokongan dan kemenangan kepada calon Perikatan Nasional Suhaimi Abdullah, dan bukan kepada Tun Mahathir. Sokongan ni telah menyebabkan Tun Mahathir hilang deposit dan hanya memperolehi 4,566 undi, tuan-tuan. Suhaimi dapat berapa? 25,463 undi. Suhaimi ni, tuan-tuan, jalan pun tak berapa larat dah. Tun Mahathir ni nasib dia baik, ada saka kan. Dia masih lagi boleh naik basikal, ada kekuatan luar biasa. Saya rasa Tun M ni dah mula lupa, tuan-tuan. Rupa-rupanya bukan Melayu je yang mudah lupa, yang Kerala pun sama. Masa PRU 15, tuan-tuan, penyokong-penyokong Perikatan Nasional ni terang-terang dah muak dan tolak Parti Pejuang dan juga GTA ni, pimpinan Mahathir. Hari ni Tun M beria nak pertahankan dan sokong Perikatan Nasional. Kononnya kecewa dan sedih PN tewas kepada BN di air kuning. Sepatutnya sebagai orang tua dan ada pengalaman politik yang luas serta jadi penasihat kepada SG4, Tun M harus menegur dan memberi nasihat kepada PAS dan PN untuk berubah atau muhasabah diri mereka sendiri. Ini tidak tiba-tiba Ibrahim Ali lagi cerdik daripada Mahathir ni. Ibrahim Ali pun cakap punca kekalahan PN kerana strategi bangang. Kenapa boleh kalah kepada calon BN? Dan paling teruk, boleh tewas kepada PSM di 3 PDM. Itu yang patut diulas oleh Tun Dr. Mahathir.